Ayat kursi adalah ayat yang kita baca untuk merasa cukup. Ketika mana tadi kita bagi, kita rasa macam makin kurang ni. Dan paling power ni saya cerita pasal ayat kursi. Kursi ni ada satu, dia punya mukjizat dia, antara salah satu kelebihan ayat kursi ni adalah dia ada ring structure. Ring structure ni maksudnya dia panggil bulat macam cincin tu. So Al-Hayyu dan Al-Qayyum dia sangat relate dengan ring structure ni, maksudnya Al-Hayyu dan Al-Qayyum tu dia sangat relate dengan yang last kali tu. Kejap. Saya senang. Lain macam Buku tu cerita pasal mukjizat ayat kursi Ya, ni ayat kursi sahaja. Ni dan kenapa Nabi kata ayat kursi, baca ayat kursi untuk jaga tidur, untuk jaga diri kita daripada tidur. Dalam bahasa Arab, tak silap saya, dia tak ada konsep yang istilah dia tu, tak silap saya alaqatul makna, something macam tu. Dalam mukjizat dia panggil ring structure ataupun ring composition. Maksudnya surah tu bila kita tengok kan, awal dengan akhir tu dia relate to each other. It's like conversation between first ayat dengan second last ayat. Dan dia ada tengah dia apa? Ya'lamu ma baina aydihim ya'lamu ma baina, maksudnya dia tahu yang sebelum tu, sebelum ayat ni dia tahu yang selepas ni. Dan at the same time beritahu pasal baina antara langit dan bumi. Macam main puzzle Wih, seronok lah kalau kita study. Saya ni, buku apa tajuk tadi? Ni tajuk dia, dan Tuhan akan tetap menjaga kita.